Tahukah anda bahawa pada tahun 1994, Bank Negara Malaysia pernah disahkan muflis secara technically insolvent. Mari kita soroti sejarah ringkas Bank Pusat Negara kita. Ditubuhkan pada 26 Januari 1959 sebagai Bank Negara Tanah Melayu, institusi ini memegang kuasa mutlak sebagai satu-satunya badan yang dibenarkan untuk mencetak dan mengeluarkan mata wang ringgit Malaysia ke dalam pasaran. Namun, terdapat satu fakta sejarah yang jarang diketengahkan. Pada akhir tahun 1980-an, di bawah pimpinan Kabinet Tan Sri Jaafar Hussein, Bank Negara Malaysia merupakan antara pemain utama yang sangat agresif dalam pasaran pertukaran mata wang asing, Forex, global. Aktiviti spekulasi berskala besar ini dilakukan bertujuan untuk memulihkan kerugian rizab dolar yang dialami sebelumnya. Malangnya, strategi pelaburan berisiko tinggi ini memakan diri. Menjelang peristiwa Black Wednesday pada tahun 1992, Bank Negara Malaysia mengalami kerugian besar melebihi 4 bilion dolar Amerika selepas tewas dalam usaha mempertahankan nilai mata wang pound sterling menentang spekulator terkenal George Soros. Setahun kemudian, bank mengalami kerugian tambahan sebanyak 2.2 bilion dolar Amerika sehinggakan terpaksa diselamatkan melalui pelan bantuan oleh Kementerian Kewangan Malaysia pada tahun 1994. Daripada fasa kritikal tersebut, Bank Negara Malaysia telah bangkit dan kini kekal utuh sebagai tonggak utama yang menjamin kestabilan ekonomi serta sistem kewangan negara. Ini sejarah 1 minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik.